kita sedang live di TikTok, jadi mungkin anda ingin berinteraksi, bertanyakan soalan nanti, boleh juga memanfaatkan platform TikTok. Selain daripada telaah ini, bukan hanya soal siapa yang kami undang, kami sangat demokratik dalam erti kata sesiapa saja nak mengulas apa saja. Cuma kita tapis sedikitlah bukunya, jangan buku-buku yang diharamkan oleh KDN kerana ini masih terbitan KPT ya. Kita masih menghormati peruntukan undang-undang. Kalau tuan-tuan bukan hanya penulis, tuan-tuan membaca juga, boleh tampil, cadangkan dan kita tangani di platform ini, bukan hanya di Pesta Buku, bahkan selepas. Kerana telaah ini sudah berusia Tan Sri 1 tahun, dilancarkan oleh PMX pada 1 Jun tahun lepas. Setiap minggu kita ulas buku, sebenarnya tidak terbatas, kita boleh mengulas banyak. Seminggu kita buat 5-6 kali boleh. Di Pesta Buku ni kita ulas sampai 4 buku sehari. Di pentas ini lagi banyak lah. Jadi tuan-tuan diundang untuk juga tampil, berinteraksi bersama kami. Manfaatkan telaah.my di akaun TikTok, di Facebook, di YouTube. Boleh kita menerima mesej anda. Selain daripada telaah yang ini, tuan-tuan juga kami undang untuk Tan Sri. Kita buat pertandingan telaah online. #telaah. Ada 6 kategori dan pertandingan bererti hadiah. Hadiahnya adalah 500, 300 dengan 100 ringgit setiap bulan. Kategorinya adalah kalau di KPT, #telaah pensyarah, #telaah siswa atau #telaah komuniti. Kalau di KPM, cara nak menyertai, muat naik di TikTok, kena kurang dari 3 minit, jangan panjang-panjang. Kita tak nak panjang-panjang. #telaah cikgu, #telaah menengah, #telaah rendah. Ya. Jadi tag kami di telaah.my. Kesan dia apa? Kesan dia sangat mudah, saya bagi tahu the tricks of the trade, iaitu sekarang ni saya akan menemubual Tan Sri tentang buku ini mungkin selama 45 minit. Anda hanya perlu selepas ini dengar 45 minit, pergi cari mana-mana tiang dan buat TikTok tentang buku ini, mudah-mudahan menang 500. Di mana lagi anda nak cari hadiah hampir-hampir percuma. 500, 300 dan 100. Baik, itu promosi sedikit tentang telaah. Buku yang kita akan bicarakan kali ini adalah bersama Tan Sri Datuk Seri Dr. Aziz Abdul Rahman. Saya rasa pertama kali saya menemubual Tan Sri, masa tu mubarak lah kapasitinya, masih sampai hari ini. Dan kita tahu bahawa Tan Sri melewati politik lah. Sebelum ini pengurusi UMPSA dan dalam sektor korporat juga tentu. Jadi cuma hari ini saya juga rasanya macam tahulah DNA mata fikir Tan Sri ni, cara dia lah, dia punya train of thought, wavelength dia tu, saya boleh menghayati lah. Menarik kerana hari ini kita bakal berbicara tentang ni, rukun negara dan Pancasila, ideologi dan amalan. Ia merupakan koleksi beberapa makalah penulisan berkait tentangnya. Saya akan memberikan ruang kepada Tan Sri untuk memperkenalkan. Cuma saya mulakan dengan sedikit permasalahan. Kita dalam konteks Malaysia, kita tahu polemik rukun negara ni. Keperluannya, penghayatannya itu. Tapi bila penerbitannya Tan Sri memberikan pendahuluan prakatanya, bila digandingkan rukun negara dan Pancasila. Jadi kita mulakan di situ dengan memperkenalkan buku ini dan apa niat penerbitan digandingkan perbincangan ideologi dan amalan antara rukun negara dan juga Pancasila. Saya nak mulakan di situ Tan Sri, silakan. Sebenarnya dua-dua itu merupakan national ideologi kepada dua negara di Nusantara. Ya. Apa yang mencetuskan kepimpinan kita untuk mengadakan rukun negara setelah insiden Mei 13, 13 Mei 69. Negara terasa sangat. Identiti kita, national ideologi kita amat kering. Tak ada. Jadi waktu itu, Tuan Zat, the late Al-Irham Tun Ghazali Syafi'i diminta oleh Tun Razak pergi ke Indonesia mencari apa dia model national ideologi Indonesia kepada bangsa dia, Pancasila. Dari situlah the inspiration untuk mendapatkan 5 sila dengan 5 rukun. Okay. Basically the same. First thing, kepercayaan kepada Tuhan yang menentukan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala dari segi Islam. Dan Tuhan-Tuhan agama-agama lain. So agama itu diutamakan. Lepas tu adalah perlembagaan, falsafah raja dan negara dan sebagainya. So basically it's the same. Baik. Nak menguatkan. Lebih-lebih lagi kerana negara kita merupakan negara majmuk. Ya. Yang merupakan satu landasan perjuangan yang berbeza. Jadi nak menguatkan landasan perjuangan yang satu, matlamat yang satu, kita wujudkan rukun negara
sampai sekarang ni, Ya. ini tuan ni. Ya. You know that yang Tan Agong just mentioned, janganlah kita pisang Berbuah berbuah dua kali. Baik. Because dah loose dah. Rukun negara kita lepas ni nanti dikupaskan lebih mendalam. Ya. Very loose. Dia bermula kuat dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Termasuklah PLKN dan sebagainya. Lepas tu tak ada benda. Ya. Polemik mutakhir juga negeri Selangor sudah macam tugu baginda Tuanku Sultan mengadakan. Saya mengikat perbincangan ni peringkat awal ni Tan Sri dengan niat penerbitan ini kerana saya melihat ada berapa? Lebih 23 bab pemakalah, ada mungkin berimbang antara yang berbicara tentang rukun negara dengan Pancasila. Kerana Tan Sri memberikan gambaran tentang kepentingan rukun negara itu tadi. Maka diterbitkan ini selepas mungkin beberapa tahun diperkenalkan rukun negara itu. Kelihatannya seperti dia turun naik, fluctuate penegasan dan penekanannya. Bagaimana penyusunan kandungan ini niatnya untuk mencipta suatu penghayatan yang berkekalan? Mohon panduan Tan Sri. Dia historical. Memang betul dari segi barometer, kecintaan kepada negara, perpaduan dan sebagainya berubah. Ya. Berasaskan kepada perubahan landscape politik itu sendiri. Baik. Kalau dulunya Barisan Nasional, wah Barisan Nasional, two-third majority, Ya. tak tergugat. Sekarang ni Barisan Nasional 30 je. UMNO 26 daripada 222. Tak boleh membuat kerajaan. Kekuatan politik sudah berpisah dari segi zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi tengok punya tengok, hisap punya hisap, kenegaraan itu kurang. Kita dah spend, PLKN is a good example. Mengadakan lebih kurang 30% pemuda dan belia menghadiri PLKN dengan jumlah 700 million, 700 juta setahun. Dibuatkan PLKN. Tapi berbeza dengan apa yang berlaku di Singapura. Singapura berterusan. National Service 2 tahun. All male, laki-laki tak boleh pergi ke universiti luar negara tanpa menerusi what do you call it? National Service. Perkhidmatan kepada negara beruniform. Polis, Angkatan Tentera, Army, Navy dan juga Air Force. Very simple yang dibuat ni tuan. Dia kurangkan, bajet dia kata 100 juta. Daripada 100 juta tentera, 30 juta daripada bajet asal diberikan kepada National Service. National Service. 2 tahun dia kena pakai uniform. Mana ini kuat. Ini super dengan Israel. Israel kibbutz system. Anak-anak muda di Israel kena pergi masuk kemah. Lelaki perempuan, dia bebas lah. Lelaki perempuan duduk sama-sama di situ. Menjadi mewarganegarakan mereka sebagai anak muda generasi akan datang kepada Israel. Tan Sri bercerita tentang memberikan sedikit retrospeksi bagaimana wujudnya keperluan rukun negara itu. Tan Sri Ghazali Syafi'i diminta untuk pergi mempelajari, mencontohi Pancasila. Apa yang membuatkan Pancasila itu kukuh dan kita hari ini selepas beberapa tahun diperkenalkan rukun negara, kita masih berpolemik sehingga di pentas ini, hari ini kita masih bercakap. Apa sama, apa bezanya antara Pancasila dan juga rukun negara? Saya melihat banyak juga makalah yang seperti dibahagi dua ni, pengalaman Pancasila, pengalaman rukun negara. Jadi mungkin membantu penonton, pembaca kemudiannya memahami di mana sama, di mana tak sama dan kenapa kita masih sampai hari ini bergulat cuba untuk menitipkan penghayatan rukun negara, Tan Sri. Pancasila dilahirkan oleh anak muda ya. 1945, anak-anak muda waktu itu selepas mereka dimerdekakan daripada Belanda. Wujud Pancasila. Sumpah anak muda tu. 1945. Indonesia merupakan sebuah negara di mana 17,000 pulau. Jadi geographically, dari segi alamnya berpisah-pisah. Luas. Stretching daripada Aceh sampai ke Maluku dan sebagainya. Dan kaum-kaum yang berbeza. Part Nusantara tu berbagai-bagai kaum dalam itu. Bahasa Jawanya, bahasa Melayunya, bahasa berbagai-bagai. Nak menyatukan itu. Maka tercetus idea, 1945 pun dah ada idea. Untuk mewujudkan
ideologi nak mengikat. Berpaksikan kepada apa? First thing, bahasa dia sendiri, bahasa Indonesia. Dia banyak bahasa. Jadi kita buatlah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Sekarang ni orang dah tak nak dah, dia nakkan UEC pada nak masuk. Jadi kita ni mudah sangat lupa dengan asas, dengan landasan. Jadi bila kita lupa dengan landasan, benda itu tak berjalan. Universiti Gajah Mada, Tuan Haji, pusat Pancasila berpusat di situ. Kita pergi ke sana. Saya dijemput hadir kepada Kongres ke-12 Pancasila. Apa artinya? Pancasila sejak 1945 dah ada 12 kongres mengkaji sejauh mana kejayaan dicapai berasas kepada 5 sila tadi. Rukun negara kita, tulis pada buku je, letak tapek pada buku. Ingat tak satu ketika? Di Pada belakang bas, pada buku 5 rukun negara. Tetapi tak ada di dalam. Sebagai apa dia, amalan tak ada. Itu beza dia. Dan sebab itu sekarang ni, bila kurangnya political strength of any kaum, lagilah teruk. Semua nak cubit sikit-sikit menghakiskan the very element of rukun negara itu sendiri. Ini masalah kita. Sampai sekarang, rukun negara dengan PLKM disjointed dah. Sekarang saya difahamkan ditubuhkan Akademi Kenegaraan. Dulu Biro Tata Negara, Akademi Kenegaraan. Sejauh mana ianya meresap dalam sanubari anak muda, itu question mark. Cara dia buat sekarang ini. Dr. Mahathir nakkan sekolah-sekolah wawasan. Pasalnya waktu ini, physically sekolah-sekolah Cina, India, Melayu diasingkan. Yang sekolah Cina sebelah sana, sekolah India sebelah sana. So Dr. Mahathir nak rangkumkan supaya ada saja the break, Melayu, Cina, India bermain sama. Saya daripada Maktab Tentera Diraja, waktu saya menjadi pelajar Maktab Tentera Diraja, 30% Melayu, Cina, India, Bengali bersama-sama. Mandi bersama-sama. Bila saya buat mandi bersama-sama tu, bayangkanlah. Duduk-duduk dengan cebok dan sebagainya. Tak pakai apa-apa. Pasal kita semua lelaki-lelaki. Maksudnya, the comradeship tu. Persaudaraan. Sebab sampai keluar Maktab Tentera masih kuat hubungannya. Itu bezanya sekarang dengan dulu. Masa kita sekolah dulu bahasa Inggeris, Melayu, Cina, India semua ada. Lepas tu satu ketika lenyap. Ini masalah terbesar. Pasal didikan itu merupakan satu tapak semayan untuk generasi berterusan mengikat perpaduan bangsa. Tan Sri, buku ini berbicara tentang semacam cuba membandingkan. Saya bayangkan mungkin kita cuba untuk menghayati semula bagaimana Pancasila itu mungkin dianggap berjaya berbanding dengan rukun negara. Lalu tajuk buku ini juga digandingkan dengan byline dia, ideologi dan amalan. Kalau mendengar kritik Tan Sri memulakan tadi, seolah-olahnya kita sudah tahu jalan keluarnya, perlu buat begitu. Bahkan kita mencontohi pula apa yang diamalkan di Indonesia itu. Dan Tan Sri menggambarkan semakin sukar untuk kita lakukan hari ini kerana Barisan Nasional UMNO khususnya sudah tidak lagi mempunyai kuasa yang besar dalam Dewan. Tapi selama 40 tahun pun tidak juga berjaya, maka apatah lagi sekarang, maka apa jalan keluarnya selain daripada kita menempel di belakang buku? Kalau kita nak menjadikan rukun negara, ada saya dengar sebaik-baiknya rukun negara ini menjadi preamble kepada perlembagaan. Kerana dikatakan bahawa Pancasila itu sebati, by design adalah merupakan undang-undang. Semasa Barisan Nasional pun tidak mampu melakukan sampai ke tahap itu. Apa halangan sebenarnya sehingga kan kita masih berpolemik soal bagaimana sepatutnya tentang rukun negara ni? Halangan sebenarnya apa, Tan Sri? Pancasila wujud bersama dengan kemerdekaan. 1945, 1945, terfikir oleh pemimpin waktu itu apa perlu untuk Indonesia yang berselarak seluruh Nusantara, berbagai-bagai etnisiti dan kaum, bahasa, budaya, agama, Hindu lah, Buddhis dan sebagainya. Dia teringat untuk mewujudkan satu ideologi waktu itu dah, permulaan sekali. Kita ni selepas Mei 13 terasa merdeka 1957 tidak menjamin kita ini berpadu secara berterusan.
Kita very ethnicized, politik kita, ekonomi kita. Ekonomi itu lebih penting. Kalau politik saja ethnicity, kalau ekonomi juga ethnicity, ini menghancurkan perpaduan tadi. Pasal kita tengok sekarang, orang jealous. Kenapa Melayu banyak sangat masuk jadi pegawai kerajaan? You pergi tengok dari segi swasta, orang Cina ke, orang India ke, dia ada race base. Kita GLC, mungkin banyak Melayu. Syarikat besar-besar, who owns the syarikat? Kawan kita, sahabat kita, orang Cina. Masuk kena bahasa Mandarin. Senang, pasal sekarang ni banyak orang Melayu masuk sekolah Cina. That's no problem. Tapi kemasukan, maksud saya, based on that, dia ada perpecahan. Jadi bila jangan kita marahkan sekiranya orang Melayu banyak sangat masuk kerajaan. Pasal di luar dia tak ada kerja. Limited. Ada tapi very limited. So selagi tidak ada kesedaran ke arah itu, selagi itulah kita tidak dapat memupuk sense of togetherness tadi. Kita sedang membicarakan buku ini dalam telaah Rukun Negara dan Pancasila, Ideologi dan Amalan bersama Tan Sri editor kehormatnya ni. Sewaktu Tan Sri melihat kesemua 23 bab ini, apakah ada idea baru? Apa niatnya? Saya bayangkan ada wakil Indonesia juga menulis di sini kan. Jadi apa yang Indonesia melihat Rukun Negara ni, kita nampaknya jelas kita melihat Pancasila itu sebagai panduan, benchmark lah kalau boleh dikatakan, penanda arah sepatutnya kita tiba ke tahap itu. Bagi pihak pemakalah-pemakalah Indonesia ni, mereka hanya sekadar melontarkan pengalaman ataukah mereka juga melihat ada sisi-sisi positifnya Rukun Negara kita ni? Kelihatannya seperti bukan apa dipanggil dua arah ini. Seperti kita yang ingin mencontohi mereka, mereka hanya memberikan kita apa pengalaman mereka dalam Pancasila saja. Dia terbuka. Semasa saya buat PhD di Universiti Kebangsaan, I got my PhD tahun 2017. Oh, okay. Saya nampak baru dapat ni. Okay. Saya tak boleh cerita berapa umur saya waktu 48 ke 50, saya tak boleh cerita lah. Okay. My PhD 2017 berasaskan kepada apa? Okay. Kesedaran bagaimana anak-anak muda masa depan dia berasaskan kepada apa yang berlaku pada negara kita ini. Apakah dia punya framework dari segi government ke ataupun budaya dan bangsa itu sendiri berubah. Sehingga kan ianya tidak ada pegangan. Saya buat name card saya, Jawi di atas. Jawi. Di bawah tu Mandarin. Di bawah tu Jepun. Di bawah tu Tamil. Lepas tu Arab. Nak tunjukkan identiti. Kekuatan kita terhadap ini. Kita tengok GLC besar-besar. Tuan Haji dah selalu pergi ke Indonesia. Sampai ke Padang, airport dia dengan apa tu? Design dia. Design airport di Padang dan juga di bandar-bandar lain, semuanya mengukirkan identiti bangsa dia. Kita pertama kali mewujudkan satu bank dinamakan Bank Bumi Putra. Tengku Razali was one of the pengasas. Dia buatlah anjung dia. Anjung dia adalah anjung Melayu sikit. Anjung Malaysia. Untuk mengikutkan budaya lama. Sekarang mana ada? Dia semua nak menyangka sampai ke langit. Tetapi tidak langsung sense of identity. Kita tak pelik. Ini maknanya tak ditanamkan semangat itu. Kita orang arkitek ramai. Kita suka nak tengok the Indian punya culture, architecture, the Chinese architecture, dia lebih kuat. Yang kita ni, sebagai so-called tuan kepada negara dia, tuan rumah lah, pasal dia orang ni semua dikatakan bawa budaya daripada sana, tak tunjukkan budaya kita. Saya pergi briefing, saya tahu. Akan nampak ciri-ciri kebudayaan India di situ. Saya pergi ke Chinatown. Masjid pun, masjid orang-orang Islam Cina, termasuk di Melaka, di Kelang semua ada ukiran dia. Which is good. Tapi when it comes to us, somehow or other, tak kuat pegangan pada perkara-perkara macam ni. Whereas it's not just symbol, it is an identity. Physical. Kalau physical tu boleh buat lagi dalam lagi, tak boleh. Yang kita panggil ni, Tuan Haji, universiti yang terlibat, waktu saya menjadi pengurusi Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, saya ada satu institut dinamakan IKAS,
Okey. Institut Kajian Strategik dan Tamadun. Baik. Bila saya tak ada je, dia tutup IKAS. Dia tutupnya IKAS tu. Pasal UMPSA is a technology university. Science based. Nak masukkan ni ilmu-ilmu yang selain daripada Kenegaraan. sciences ni. Ujung ke IKAS, duit kita cari. Saya Ya. cari duit untuk IKAS. Baik. Lahirlah buku ini. Di mana universiti-universiti di Indonesia, di Malaysia, UMP dengan UKM Yep. yang kuat dari kalangan perkara ini. Ya. Untuk berkongsi pandangan, pendapat. Dari segi teori dia dan juga amalan. Tan Sri ada menyebut beberapa institusi tadi. Saya nak cuba menyelami cabarannya kerana seperti yang saya sebut, seperti kita sudah tahu sepatutnya kita kena buat ini. Kita ambil tadilah PLKN, kan? 700 juta disebutkan. Dan ada pun boleh dicontohi pengalaman di Singapura misalnya. Kita carve out saja daripada bajet pertahanan kalau alasannya tidak ada peruntukan. Tan Sri berada dalam medan politik. Debat ini dalam politik ada, dalam akademia ada, kalangan masyarakat pun ada. Tapi ada juga yang menolak. Apa masalahnya untuk kita mencontohi saja kalau ia benar-benar berkesan dan baik? Sebenarnya apakah jelas penolakannya sehingga ia tidak lagi menjadi satu option yang pragmatic politically? Pengalaman Tan Sri, kenapa tak boleh kita laksanakan carve out saja? Pengalaman di Tuan Tan Sri memetik Israel, memetik Singapura sebagai satu remedy lah kepada kelemahan rukun negara ni. Apa yang menghalang kita membuat mencontohi yang sama? Ya, kita ni sebenarnya penuh dengan keselesaan. Okay. Jadi kita tidak anggap itu priority. Yes, selesa je. Walaupun ini yang menjadikan landasan, the foundation. Itu kita kisah. Jadi kita tidak menguatkan pandangan kita, dasar kita dan juga practices ke arah menyemarakkan national ideology itu sendiri, Malaysian ideology kepada anak muda. You tengokkan sejarah, tak kuat dari segi menampakkan bagaimana the evolution of the nation, such as Malaysia. Tak ada. Sekarang dia dah berubah banyak-banyak kali dah berubah. Tapi lebih penting lagi, selain daripada itu, ialah ini persekolahan itu sendiri. Itu, kalau sekiranya orang tu dia bersekolah tempat lain, masa muda lagi kecil lagi, how do you integrate? Dia dah pengalaman dah berbeza. Tempat sekolah tu nak merentur. Bukan je rebung, lebih kecil lagi dah lentur. We don't have that. That is basically the problem. Yang lain tu, the impact dia longgar. Jadi kita nak bandingkan, in Indonesia, penguatan kepada bendera, bahasa dan sebagainya secara berterusan. Sungguh pun, even the agama Islam sendiri berpecah-pecah. Muhammadiyah lah, ini itulah. Tapi dia rangkumkan bawah panji-panji Pancasila. Tan Sri, saya cuba nak meletakkan dalam konteks memahami jati diri kenegaraan. Dan banyak juga perbandingan kita khususnya kepada negara Indonesia itu disebabkan kita mengatakan jati diri mereka lebih kuat, lebih jelas. Ya. Tetapi dalam konteks kemelut nasional mereka, kelihatannya macam pergolakan mereka tidaklah lebih reda daripada kita. Semestipun, apakah sebenarnya cabaran kita kerana fabrik sosial kita ini dipecah-pecahkan dalam kaum-kaum yang sebegitu? Sebab Tan Sri dia menyebut tadi soal bahasa, soal sekolah. Adakah itu sebenarnya cabaran kita? Kerana kalau melihat pergolakan politik di Indonesia, ini tidak juga sentiasa damai. Cuma mutakhir ini juga agak lebih tersusun, sebelum ini juga bergolak lain macam juga. Ya. Tapi mereka tidak berdebat soal penyatuan ini mungkin kerana ia agak homogeneous dan kita tidak heterogeneous. Adakah itu cabaran kita menyebabkan kita berdebat tentang keperluan ini dan tidak mendapat dokongan yang, apa bacaan Tan Sri bila melihat? Kerana selalu saya kata orang Indonesia lebih patriotik. Tapi kita tidak pula menggariskan patriot. Sebab ada kajian, nanti saya akan rujuk soalan saya selepas ini. Tapi saya nak dengar pandangan Tan Sri dulu dalam hal ini. Jadi begini, tak ketara. Okay. Dari segi fizikal, dari segi budaya, almost the same. And then the community yang luar daripada so-called bangsa Indonesia sendiri, kecil. Yang kita ni, yang action. Your political power pun dah habis. Dan kita ingat dari itu, kita majoriti power politik sentiasa dalam tangan. Orang luar tu nengok. Macam mana nak memecahkan kuasa politik orang Melayu? Habis kan ni. Sehingga tidak ada satu political parti Melayu yang boleh menunggakkan kerajaan. Wahai orang majoriti, campur bumi puterahan dekat 70%. Tak boleh. Yang sekarang menentukan kerajaan. Saya tengokkan cara-cara pemerintah sekarang ni. DAP lebih kuat. Apa dia nak semua dapat.
Tapi tak ada suara luar yang mengatakan, kenapa begini? Pasal dia dah menyatukan. Yeah. The power base dah begitu rupa. Jadi itu kita kena sedar. Baik. Jadi nak tanamkan ideologi ni, not because of the so-called political sangat. Okay. Nak menuntutkan framework unity itu wujud. Okay. Sayangkan kepada negara dengan penuh saksama dari segi toleransi antara kita sesama kita. Okay. Itu kena pupuk. Itu tak boleh jadi terus berlaku. Tak ada. Dia kena pupuk daripada bawah sampai ke atas. Baik. Tapi kalau sistem pendidikan tidak menganjurkan perkara yang sama, there tu divergence. Kelihatannya kita sudah tak boleh patah balik. Siapa saja patah balik akan semakin luntur penguasaan politiknya. Dah susah. Dah susah. Sebab itu sekarang ini, kalau dulu sekolah Cina dia terhad. Ya. Berbagai tempat, lokasi, tak boleh expand lagi tau. Tapi ini dia cara lain pula berjalannya. Ini yang susah. Sementara Tan Sri menyebut tentang ini, Tan Sri, saya sentuh sikit bacaan tentang sekolah vernakula ini. Dan polemik itu bukan sekali lah kita bincang. Cuma saya belum pernah berbincang dengan Tan Sri. Kita bercakap soal rukun negara dan selalu saja perpaduan tu dia akan memancir perbincangan itu kepada sekolah-sekolah yang berbagai aliran ini. Ya. Kerana saya melihat, kalaulah kita mengkritik bahawa vernakula itu menyebabkan perpaduan itu semakin tergelincir dan kita memerlukan penghayatan semula saban tahun. Penambahan jumlah sekolah vernakula itu bertambah setiap kali menuju ke pilihan raya. Dan ini bukan baru sekarang, zaman UMNO dulu pun saya ingat lagi Menteri KJ dia. Kita sebab dia ketua pemuda masa tu, maka kerana menginginkan undi, maka diumumkan ada 18 lagi sekolah SJKC yang akan dibina lagi. Jadi itu seperkara. Kalau kita bawa pula mutakhirin dalam konteks UEC yang sebenarnya telah pun melaksanakan UEC itu Sabah Sarawak. They couldn't be bothered. Dan yang orang tidak bincangkanlah UEC itu sudah pun masuk di dalam Tati di Terengganu, dalam Kias di Kelantan. Tapi di depan kita bergaduh soal vernakula ni masalahnya, sebab itu kita perlukan rukun negara. Tapi di belakang sebenarnya atas alasan pragmatik, marriage of convenience, apa juga yang kita nak namakan, maka kita perlu menyantuni bila nak akan undi. Jadi selagi itulah modelnya, Tan Sri, kita letaklah brand rukun negara ke, Pancasila 2.0 ke, rukun negara versi baru ke, bagi saya masalah sebenarnya adalah policy structure kita ni sudah usang dan lapuk dan tidak lagi sustainable untuk memajukan Malaysia. Itu kritik saya. Saya nak dengar balasan daripada Tan Sri. Ya, it's a political power. Nak menumbuhkan kerjaan tu. Ya. Jadi apabila orang-orang parti-parti politik Melayu dah berpecah, dan sekarang ni Hamzah Zainuddin dah buat parti baru, so tinggal berapa je bersatu. Lepas tu dari segi PKR sendiri, siapa ni, Rafizi dia buat parti baru. Dia lebih ramai daripada ahli parlimen PKR sekarang ni. Maknanya berpecah-pecah macam tu. Siapa nak mengetuai kerajaan selepas PRU 16 ini? So there's a lot of bargaining lah, macam you sebutkan tadi. Tuan Haji sebut tadi. Dekat pilihan raya, we give you more school. Kita beri pula ni sumbangan. Saya ingat. Sekolah-sekolah yang dapat sumbangan pula pekerjaan. Whereas private arrangement. Ada sekolah Cina di Indonesia di Singapura. Tak ada. Kuatnya orang-orang yang menganjurkan negara itu sendiri. Dia tak lari daripada basic needs tu. Indonesia tak ada. Baik. Tapi kita nak majmuk sangat, tapi keuntungan tak ada. So, political power yang weakening ni akan lebih meluaskan lagi jurang pemisahan antara kita sama kita dan rukun negara mungkin terpendam sebagai satu benda yang hilang gitu saja. Tan Sri, kalau saya nak bersifat simplistik di sini, saya nak letakkan kenyataan ini dan saya nak Tan Sri respon. Kalau sepanjang saya mendengar keluhan Tan Sri dan juga soalan-soalan yang saya kemukakan ini juga bertolak daripada keluhan yang hampir sama, bererti polemik kita tentang rukun negara yang tak sudah-sudah ni sebenarnya adalah isu kelemahan kepimpinan politik Melayu, bukan Malaysia pun, isu Melayu. Itu statement saya. Saya nak dengar respon. Apakah boleh bersetuju dengan kenyataan itu? Saya setuju. Betul lah. There's no two way about it. Pasalnya kita sebenarnya the majority. Ya. Yang kita nak ambil rukun negara tu selepas Mei 13 nak menyatu padukan semula. Boleh. What rate of success? Siapa yang review kejayaan atau apa ni tak berjayanya kita? Ya. Saya sebutkan tadi, Pancasila ada 12 kongres. Antara 1945 sampai 2025. Ya.
I managed to attend the last one, yang ke-12. Dia review Ya. tiap-tiap fasa-fasa yang berlaku di peringkat bawah sampai ke atas. Ya. Maksud kita tidak ada review pun. Baik. Kita ambil je, this is typical of Malaysian politik. Ambil je benda-benda macam ni tapi Ya. biar je. Saya nak sebut gini Tan Sri, pendekatan kita dalam cuba untuk menitipkan penghayatan rukun negara ni bersifat picisan, piecemeal. Kerana saya bagikan anekdotnya Tan Sri ya. Satu ketika pernah Menteri Komunikasi dahulu memperkenalkan bahawa mesti nyanyi negaraku dalam pawagam sebelum main. Dan dia hanya bertahan untuk beberapa bulan. Kerana saya cuba meninjau kenapa tak diteruskan. Rupa-rupanya selepas beberapa bulan orang tidak lagi berdiri dalam pawagam. Jadi dia jadi backfire dalam erti kata itu adalah seumpama suatu theatrical approach yang tiada penghayatan. Jadi menjadi persendaan pula bila terus mainkan lagu negara tapi orang tak bangun. Kalau selama mana kita cuba approach isu penghayatan rukun negara ini secara piecemeal, picisan, maka tahun depan Pesta Buku ada buku baru dan kita bincang lagi. Tan Sri jangan ke mana-mana, akan dipanggil lagi tahun depan Tan Sri. Saya cynical lah di situ. Tapi pendekatan piecemeal ini tidak akan mengubah apa-apa nampaknya. That's what I said. Tan Sri mula berbisik ni lah macam ni. Nah, dia macam Tak bersungguh. You buat something, you tak boleh consider apa impact dia. Ya. Macam mana orang nak pergi tengok wayang, orang nak tengok cerita-cerita sedap-sedap ni. Ya. Orang suruh dia bangun dalam gelap tu. Lepas tu nyanyi lagu negaraku. Ya. It's an official platform. Ya, dia nak tiru Thailand katanya. Katanya berjaya. Thailand tu monogamous. Betul. Tak ada orang Cina yang mencinakan dia. Ya. Semuanya Thai. Ya. Ya. Dan jangan kita action tak tuarah je. Okey. Bila ada je fashionable to have rukun negara menyanyi segala sudut. Padahal impactnya tak ada. Malu kita. Ya. Mana orang yang membuat seruan semacam itu letak jawatan je lah. Tak payahlah terus. Ini Presiden Mubarak sebut ni boleh ada weightage dia ni. Jadi Tan Sri, adakah dalam keluh kesah kita di pentas ini is it a gone case untuk kita tadi saya buat Tan Sri. Tan Sri jawab soalan saya terima kasih. Adakah ini kita tak ada jalan keluar dari hikmah pengalaman Tan Sri? Apa patutnya yang lebih objektif dan praktikal untuk kita buat supaya penghayatan rukun negara ini benar-benar sebati lah Tan Sri? Sebagai pelajar lepasan Maktab Tentera Diraja, saya percaya penuh dengan disiplin yang bermula daripada peringkat sekolah rendah sampai ke atas. There must be the element of discipline tu. So rukun negara merupakan basis untuk setiap pelajar warga negara Malaysia berpaksi. Kalau tidak, kalau kita ambil sambil lewa saja, orang tak ikut, orang akan ketawa kepada apa yang kita lakukan. So you must take that seriously. Kurikulum tu, guru dia, semua mesti ambil serius. Dan sekolah, yes, kita boleh tentukan bangun mainkan lagu negaraku, Teta Assembly, tegak bangun, bersemangat. Latih itu. Saya tak tahu sekarang dia buat ke tak buat. Seminggu sekali ke, ataupun tiap pagi ke, saya tak tahu. Tapi itu perlu dibuat. Disiplin. Dan jangan mudah. Fundamental ni jangan kita mudah ubah-ubah. Bila orang ubah je, sekejap je nak pilihan raya, ubah ini, ubah itu. That means you are a policy of accommodation sangat. The very fundamental pun diubah juga. Jadi ini saya rasa kena persekolahan baru untuk mendapatkan nilai-nilai yang lama bertapak secara berterusan. Jadi walaupun bercakap soal rukun negara, rupanya kuncinya juga perlu bermula di sekolah rendah juga Tan Sri. Ya. Tan Sri, bila kita banyak bercakap soal fabrik sosial kita yang pelbagai dan dibelah-belah oleh etnik, itu belum kita bercampur lagi dengan Sabah, Sarawak yang pecahannya lebih banyak lagi ya. Kita nampaknya penghayatan rukun negara ni bukan hanya dalam konteks, selalunya ini kelelahan saya Tan Sri. Bila tema perpaduan saja akan ada wakil Melayu, Cina, India di pentas bercakap. Dan saya seorang moderator, mana dua Melayu. Satu Cina, satu India. Saya kata kita tak boleh terus-terusan berbincang isu perpaduan dengan representasi etnik yang macam tu sebab dia tak boleh berhenti dekat Cina, India. Dia kena ada Murut, Kadazan, Sikh, semua sampai ke hujung tu.
borang-borang gitu tak boleh ada lain-lain tu. Lain-lain tu berarti kasta lain itu. Kita ada masalah identiti ni Tan Sri kerana kita selalu sebut melting pot. Ada satu lagi bentuk analogi atau metafora. Dia kata sama ada Malaysia ini sebagai sebuah cornucopia yang sifatnya melting pot ataupun salad bowl. Rojak lah. Dia kata sebab ini hujah beberapa orang yang apa nak sebut ya, accommodative lah. Dia kata rojak pun sedap. Dia kata biarlah pelbagai rasa tu. The stickiness tu comes from the gravy. Jadi saya punya metafor adalah we have yet to find the gravy. Tan Sri ada nampak ke gravy ni supaya sedapnya tu dalam tu ada mempelam, dalam tu ada nenas, dalam tu ada sengkuang. Tapi bila kita letak gravy dia, tak kisahlah nenas ke timun ke apa, dia tetap rasa sedap. Remain as it is. Tak perlulah soal bahasa, tak perlulah soal budaya, tapi selagi gravy-nya betul, dia masih menjadi satu hidangan. Itu metafor yang selalu diperdebatkan dalam circle saya lah. Tan Sri ada nampak ke gravy-nya apa? Saya tentang makan ni kurang sikit. Okey. Begini, saya percaya. Baik. Saya setuju. Takkan every time kita ada benda program yang you said just now, variety. Kena ada wakil Melayu semua. Cina India. Bengali pun tak pernah timbul. Tak ada. Dia Melayu Cina India. Tak ada. Well, the reality of it, Yeah. Malaysia ni, Sabah Sarawak tu banyak ethnicity dia. Ada 40 lagi. Takkan situ je dia mainkan benda tu. Ya. Mesti ada template dia. Bila kita sebut Malaysia, what makes Malaysia? Apa sebenarnya Malaysia itu? Melayu, Cina, India, apa ni Sikh lah ini dan sebagainya. You kena mainkan apa tu metafora yang disebutkan tadi. Tapi as the gravy vis-a-vis the apa tu buah-buahan tu, saya setuju lah gravy yang paling sedap di Indonesia. Oh, okey. Dan juga di Kelantan. Kelantan sedap. Apa, gravy budu? dia. Budu dia ada sebab ada. Halang jangan ingin lah, jangan terasa nak buat yang terbaik. Ya. Gravy ni kalau nak main pedas-pedas ni tak boleh guna standard Indonesia Tan Sri. Sebab dia sambal dia paling pedas, dia panggil sambal setan. Sambal setan. Itu paling pedas, tak boleh. Saya dengar ni. Itu boleh, Jakarta pun ada. Tan Sri ya, bila kita bercakap soal ini, Tan Sri menyebut tadi soal template. Tan Sri juga ada menyebut bahawa dikonventionkan kalau Pancasila. Tapi itu kita ada Kementerian Perpaduan pun dan kita ada jabatannya pun, JP Nin. Tan Sri orang politik, kita ada institusinya. Tapi kenapa kita masih buat piecemeal pendekatan untuk rukun negara ni? Sepatutnya apa yang Tan Sri, saya bayangkanlah. Dan saya juga tidaklah terkejut dengan komen-komen yang Tan Sri bagi. Ini bukan kali pertama saya dengar. Maknanya benda ni, saya selalu mengusik macam ni Tan Sri. Even di RTM pun, saya 30 tahun Tan Sri di RTM, saya bertanya soalan yang sama 30 tahun dan mendapat jawapan yang sama 30 tahun. We never graduate bila berbincang isu ini, termasuk isu perpaduan. Jadi something is missing lah Tan Sri di dalam polemik pentas Malaysiana kita ni. Tan Sri sebagai orang lama, Presiden Mubarak pula tu kan. Weightage statement Tan Sri itu besar. Bagaimana kita nak membina path baru supaya bila kita bincang, dia ada building blocks lah Tan Sri. Saya tak mahu tahun depan Tan Sri bersama saya bincang lagi dan saya dengar, saya bertanya soalan yang sama Tan Sri. Dia ni macam hangat ti ayam lah. There's no seriousness. Sebab itu Kementerian Perpaduan, you are right. Okay. Kementerian Perpaduan tu mestilah asas dia rukun negara. Dan menimbulkan perpaduan antara kaum dan sebagainya ni. Tapi tak ada follow up dia. Saya pernah jadi komiti. Saya pernah jadi komiti ni. Perpaduan ni masa Halimah. Halimah jadi menteri. Jadi saya perhatikan tidak ada seriousness. Kita kena memahami apa dia masalahnya. Rukun negara dah molek dah, cantik dah tu. Apa masalahnya? Nak menggariskan the platform tu. Peraturan kerja-kerja yang patut dibuat. Sebab Tan Sri sebut template tadi. Jadi template kalaulah tu kementerian tu melahirkan template, saya kata patut ikut je lah yang lain. Ikut je, senangnya. Once the cabinet dah setuju, the seriousness of the problem yang memerlukan rukun negara sebagai landasan dah dipahami, buat itu dan jangan ubah-ubah the template. Kerana ubah dikongreskan. Apa yang perlu diperkuatkan. Teruslah 3 tahun sekali. As it is tak ada. Tak sekali pun orang ada review rukun negara. And for Tuanku to mention, our Agung to mention, on the birthday, first time Agung mention it now.
tak mahu pisang berbuah 2 kali. Berasaskan kepada Mei 13 tu. Jadi benda ni serius. Kalau orang politik dah dengar apa yang titah Yang tuanku tu, ya. akan ambil itu sebagai the basis serius untuk menggubal, menguatkan lagi cara-cara baru. Baik Tan Sri, buku ini kita bicarakan rukun negara dan Pancasila secara vis-a-vis, membandingkan, dan kita pun sudah melihat perbandingannya, di mana kuat, di mana lemahnya, ideologi dan amalan. Buku ni tadi ada macam, apa nak sebut ya, istilahnya macam kecewa tu bunyi besar sangat. Sebab Tan Sri, IKAS tadi tu dah tak ada, dah terbit buku ni dah tak ada. Tapi kini buku ini sudah ada. Bagaimana kita harus menjamah buku ini supaya inti perbincangannya itu dapat kita cuba, kalau tak banyak sedikit lah, untuk kita petik, dan polemik ni pun kena banyak Tan Sri. Apa yang boleh kita kutip daripada buku ini supaya kita boleh move forward secara lebih objektif? Di peringkat negeri Pahang, saya amat bertuah kerana tuanku sendiri mempunyai minat. Dia punya tema di Pahang, Institusi Gajah, Perlembagaan, Patriotism. 3. Dan diserasmikan sendiri oleh tuanku. Saya divide Pahang into 3 zone. Pahang Barat, Lipis dan Rauk bersama tu. Pahang Tengah, Temerloh, tempat saya. Pahang Timur. We managed to do 2. Di Pahang, di Kuala Lipis dan di Kuantan. Tuanku sendiri berangkat. That means his interest to see this thing going. Kalau boleh, the same template can be covered by the whole nation. Kena buat tu. Kena buat camp. Kalau sekarang kerjaan tak boleh buat camp cara dia, kita buat camp rukun negara ni. PR camp dulu, ni kita buat secara peringkat-peringkat and area by area. Nationwide kena buat. Kalau dulu ke bulan bahasa, saya ingat lagi. Saya mula bercakap di pentas-pentas menerusi bulan bahasa dan menang. Oh, cakap menang. Every year kita ada bulan bahasa masa itu. Pasal nak menguatkan kegunaan bahasa. Serupa juga dengan rukun negara ni. You must have satu, bukan gimmick, satu program yang khas untuk menanamkan semangat ideologi rukun negara ke dalam sanubari anak-anak muda. Tan Sri, soalan saya berikut ni mungkin tidak menjurus sangat tentang kandungan buku ini, kerana Tan Sri banyak bercakap soal identiti tadi, bangunan apa semua ni kan. Saya teringat satu kajian, kalau tak salah, agak lama dahulu, kalau tak salah saya oleh Malaysia Kini. Maafkan saya kalau tak tepat, tapi menariknya kerana apabila dia bertanyakan soalan identiti ni mengikut ras dan kaum, dia ada jawapan yang berbeza-beza. Bila tanya dengan India, dia kata dia Indian first, Malaysian second, Hindu third. Ataupun, ya saya tak ingatlah aturan tu. Bila tanya Cina, Malaysian first, dia rujuk kepada etnik dia, baru rujuk agama. Bila dia rujuk orang Melayu, yang saya ingat jawapan dia adalah Islam first, Malay second, Malaysian third. Jadi selama pola ni kita tak ada satu template lah, saya guna istilah Tan Sri tu kan. Saya rasa isu identiti ni, kita ni macam ejen espionage ni, kita kena ada banyak pasport. Mana, which one do we use now? Nak memohon kerja kerajaan kita guna sekian. Ini identiti yang bukan hanya soal perlambangan simbolism, tetapi DNA dalam cara kita berfikir. How do we see ourselves? Dan keutamaannya di mana? Kita dah ada 20 IPTA and 1000 IPTS. Benda macam ni lah sepatutnya dikaji based on real data. Betul. The priority tadi. Melayu dulu ke, Islam race dulu dulu ke, ke, agama dulu ke, negara. atau negara dulu. Kita kena samakan. Betul. Supaya template yang fix tu dapat digunakan oleh semua tanpa ragu-ragu lagi. Because we have accepted. Selagi kita tak buat macam tu, you're right. The emphasis berbeza-beza. Betul. Jadi penekanan tu tak sampai kepada matlamat untuk mewujudkan national ideology. Dia jadi sectoral ideology. Saya nak cerita ya. Saya bawa grup Mubarak pergi ke Indonesia. Itu Indonesia they've got their own advisory capacity. Presidential advisory capacity on Pancasila. Fatmawati was the president. Saya tak dapat jumpa dia, saya jumpa timbalan dia dengan a few of the writers on Pancasila. Presidential advisor on Pancasila.
Sampai how Tinggi. high dia punya location tu. Ya. Untuk menentukan Pancasila tu diutamakan. Ya. Dengan pengalaman Tan Sri Mubarak ni, nampak segar lagi ni. Parlimen dah nak bubar ni. Tan Sri nak saya lobby kan ke? Garang ini sangat diperlukan. Garang sebegini, semangat sebegini sangat diperlukan Tan Sri. Sebab kalau tidak, polemik kita ni basa-basi, sepele-sepele saja. Bincang piecemeal, bincang program. Saya rasa sepatutnya bila bincang rukun negara ni, kita bukan bincang program. Bincang berdasarkan hak data. Tapi ada tuduhan juga Tan Sri, dia kata hak data ni pun tidak tulus bila dikongsikan. Dia kongsi separuh-separuh. Sebab dia takut kalau orang tahu realiti. Itu ada tuduhan yang sampai begitu, saya pun kata, habis tu kita nak bermula di mana ni kalau data yang diberikan kepada pengkaji pun ni ditapis-tapis untuk tujuan tertentu. Saya tak tahulah. Ini live ni, saya takut saya kena OSA pula ni. Tapi saya dapat gambaran sebegitulah Tan Sri. Saya merasakan data kena tepat lah. Pure study, janganlah kita bias ideologically driven, politically driven here and there. It's got to be an open-ended punya study supaya dapat diterima. Kalau study itu sendiri dipersoalkan on dia punya ketulusan, tak boleh. Dan tidak ada ketulusan akademik, intellectual punya capacity you. Jadi Tan Sri mengusulkan kita ada satu institusi yang tekal, yang diperuntukkan. Satu. Yang kedua mungkin carve out daripada supaya PLKN tu boleh berterusan tanpa perlu bajet-bajet RMK ataupun bajet tahunan. Supaya dia berterusan. Saya rasa kena buat begitu. The idea of the kemah tu dah bagus lah. Tapi mungkin perjalanan ni tak. Malah camp pun masih ada, dah buat program lain dah sekarang. Camp-camp yang diguna dulu masih ada. Yalah, pasal camp tu dulu bangun oleh orang UMNO. Ketua-ketua bahagian UMNO camp-camp tu. Jadi patut digalakkan semula. Tapi saya merasakan ini kalau sekiranya Indonesia ada presidential advisor dia on Pancasila, kita mesti ada rukun negara peringkat atas sekali. Because you override all the other kementerian to oversee. Ia harus beroperasi dalam JPM. Dan saya minta juga galakkan perbezaan. Kalau kampung Melayu macam kampung baru, Melayu kan. Buatkan satu equivalent to KLCC. Ini Melayu. Brickfield, India. Apa tu, bukan Cakir Road, apa tu yang jalan sungai Petaling Street. Petaling Street buatkan Cina. This is good. This is the richness. Ni rojak lah ni. Yes. Model rojak lah. Model rojak. But it's good for the nation. Kita terasa, wah kita ni betul-betul berbilang kaum, budaya dan sebagainya. Betul. Do that. Betul. Jangan kita risau. Saya tahu masjid, saya sebut tu masjid. Masjid. Orang Cina punya, yang di Perak dan juga di Ulu Kelang, di Kelang. Betul. Yalah. Seni bina Cina lah. Yes. Which is very good. Saya rasa perlu dibuat banyak lagi. Melaka pun banyak benda. Datuk Nazim, Melaka. Banyak masjid ala Cina, style dan sebagainya. Tan Sri, saya bila bercakap ni, di hujung ni saya selalu kongsikan, bila tema perpaduan lah, dia berulang kali saya buat. Saya teringat guru kita lah, almarhum Syed Naqib, bila dia kata Malaysia ni sepatutnya kuat kerana di sinilah adanya semua tamadun besar dunia. Tamadun Melayu, tamadun Cina, tamadun India. Tambah bila civilizational shift sedang berlaku sekarang ni, sepatutnya kekuatan daripada semua tamadun ni adalah faktor pemersatu, bukan faktor pemisah. Dan selama kita tidak ada satu pemikiran sebesar itu untuk membina kerangka Malaysiana yang pelbagai ni, selama itulah kita akan menampilkan cadangan tindakan balas yang sifatnya sepele-sepele, program-program saja. Jadi saya doa, Tan Sri, kata akhir Tan Sri tentang sebab itulah saya katakan tadi, kita mesti mewujudkan kepelbagaian. Baik. Kekayaan budaya yang berbeza ini. Tapi janganlah Cina India aja, Melayu tu sendiri. Ya, masalahnya dalam Melayu. Kampung baru tu tersadar sampai sekarang. No, example. Tak ada tempat orang boleh kata, oh kita pergi ke corner Melayu. Tak ada. But I'm happy to go to Brickfield, tengok ke richness dia tu. Atau ke tempat-tempat apa ni? Di seluruh dunia ada Chinatown. Betul. Tapi Chinatown itu bangun dengan fundamental ekonominya, Tan Sri. Kalau kita tidak ada itu, dia tidak tumbuh. Kerana kunci dia di situ. Kita boleh buat kampung Melayu, tapi kalau ekonominya bukan ekonomi Melayu, dia tak lama. Universal. Dia harus organik dan itu budaya niaga.
Sebab saya tengok bila Tan Sri sebut ni, saya teringatlah. Kita kononnya nak membangunkan kelompok usahawan Melayu, itu pun berapa kali tak berjaya-jaya. Database pun saya tak nampak juga. Belanja dia bukan main. Lancar tu lancar, ini kongres tu kongres. Tak jadi apa juga Tan Sri. Letih juga saya bertanya soalan yang sama juga. Jawapannya akan sama juga Tan Sri. Tidak ada pengawasan. Baik. No. You may have the best of policy. Baik. Tapi implementation and pengawasan. Itu kurang. Itulah yang saya sedih sebab kita bukan hanya ada RMK Tan Sri, kita ada midterm review. Tapi di hujung RMK itu tak tercapai juga. Saya garuk kepala ni. Kan dia kata sepatutnya kena 10. Lepas tu midterm review tengok kita baru 4. Di hujungnya masih lagi 8. Maknanya midterm review tu macam tak ada pun tak apa. Tak ada impact lah. Tak ada. Apalah dia jadi komen-komen yang lain macam. Tan Sri tepuk tadi tu. Saya takut Tan Sri, marah betul. Tan Sri kena tepuk depan, jangan Tan Sri marah depan saya pun tak jadi apa, dia kena marah dekat orang sana lah. Semua dia, Tan Sri terus bersemangat. Saya sentiasa saja rasa teruja bila menemubual Tan Sri sebab saya dapat merasakan semangat itulah. So dia menurun sikit lah. Untuk maklumat Tuan Haji, saya ni nampak je muda. Okay. You know this year, saya 2 bulan lebih tua pada UMNO. Masya Allah. Saya 80 tahun 11 March. Okay. UMNO 80 tahun 11 Mei. Okay. Tapi tak terasa macam tak terasa macam 48 aja. Aduh, alhamdulillah. Bahaya juga tadi kalau rasa muda ni ada bahaya yang tersendiri juga. Tuan-tuan, kita berikan tepukan kepada Tan Sri. Terima kasih Tan Sri membicarakan buku Rukun Negara dan Pancasila Ideologi Amalan. Ini kita ada di booth juga, boleh dapatkan ini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, tuan-tuan boleh ulas buku ni dan menang 500 tau. Bukan setakat seronok dengar Tan Sri marah-marah ketuk meja je, nasib baik air tak tumpah. Tapi juga menang 500, 300 dan 100 dengan cara muat naik kurang daripada 3 minit di TikTok. Gunakan hashtag telah cikgu, hashtag telah menengah, hashtag telah rendah, atau hashtag telah pensyarah, hashtag telah siswa, atau hashtag telah komuniti. Ikut kategori dan tag kami di telaah.my. Pemenang tu dapat 500, 300 dan 100. Pengumuman kami buat pada hari Sabtu nanti. Jadi dah dengar Tan Sri marah-marah ni, gunakan tenaga marah yang sama, pegang buku ni, cari meja, kerusi, tiang yang mana ada, 3 minit je, muat naik. Saya kenal jurinya. Jumpa dengan saya lepas ni, kita akan beritahu. Terima kasih Tan Sri, terima kasih dan terima kasih kepada semua untuk kita jumpa lagi dalam episod akan datang insya-Allah. Assalamualaikum, salam muhibah.